Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aimanul Afika binti Rezaki. Nombor metrik saya CK2407290118. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Sang Arnab dan Sang Kura-Kura. Bagi tugasan individu untuk subjek CSZD 2243, pendekatan pengajaran bahasa Melayu untuk kanak-kanak. Pada satu hari, ada seekor kura-kura sedang bersiar-siar di hutan. Dekat dalam hutan tu ada bunga-bunga yang cantik dan rama-rama pun mengelilingi bunga itu. Walau bagaimanapun, terdapat seekor katak yang cuba untuk menangkap lalat. Tiba-tiba, seekor arnab melompat keluar dari semak. Kura-kura sangat terkejut. Arnab pun ketawa lalu berkata, "Hahaha, aku pasti kamu haiwan yang paling lembab di dalam hutan ini." Kura-kura merasa sedih dan marah dengan kata-kata arnab tu. Kura-kura pun mencabar arnab untuk berlumba. Boleh ke kura-kura menang lawan dengan arnab? Arnab pun ketawa lagi. "Hahaha." Arnab pun cakap, "Jangan berguraulah kura-kura, kamu tidak mungkin boleh lawan saya." Tapi kura-kura yakin dengan dirinya. Perlumbaan pun bermula. Arnab berlari dengan sangat pantas dan meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Oleh kerana terlalu yakin, Arnab berhenti di tepi sungai untuk minum air. Selepas itu, Arnab berehat di bawah pokok sambil berkata, "Kura-kura masih jauh di belakang. Lebih baik saya tidur sebentar." Tidak lama kemudian, Arnab pun tertidur. Sementara itu, kura-kura terus berjalan dengan perlahan-lahan tanpa berhenti. Walaupun lambat, dia tetap berusaha untuk sampai ke garisan penamat. Ketika melalui pokok itu, kura-kura nampak Arnab sedang tidur. Dia terus berjalan dan mendaki bukit. Sang pipit yang berada di atas pokok memberi kata-kata semangat kepada kura-kura. "Teruskan usaha kura-kura, kamu boleh berjaya." Dengan semangat itu, kura-kura pun terus berjalan sehingga hampir sampai ke garisan penamat. Apabila Arnab terjaga, dia terkejut melihat kura-kura sudah hampir menang. Arnab pun terus berlari sepantas mungkin. Tetapi sudah terlambat. Agak-agaknya Arnab sempat kejar kura-kura. Kura-kura menang. Akhirnya, sang kura-kura berjaya memenangi perlombaan itu. Arnab pun rasa malu dengan kura-kura. Arnab pun minta maaf sebab dia bersikap sombong. Selepas itu, Arnab memberikan kura-kura sebiji lobak merah sebagai tanda persahabatan mereka. Kura-kura memaafkan Arnab. Mereka pun main bersama-sama sehingga matahari terbenam. Daripada cerita ini, pengajaran yang boleh kita ambil ialah kita mestilah tidak sombong dan jangan mudah pandang rendah dengan orang lain. Kita juga mestilah teruskan usaha kita walaupun perlahan, sebab usaha yang berterusan akan membawa kepada kejayaan macam kura-kura tadi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.